Jom kita tengok pemandangan yang sangat cantik dekat sini. 1, 2, 3. Kali ini kita jelajah Dubrovnik, Croatia. Kota ini dulunya ditakbir di bawah Empire Byzantine. Pernah juga dijajah oleh Perancis pada akhir kurun ke-17 oleh Napoleon Bonaparte. Itu sebab seni bina di sini bercirikan Rom dan French. Kota ini juga menjadi inspirasi kepada siri Game of Thrones. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Selamat datang ke Dubrovnik di Croatia. Jom kita tengok pemandangan yang sangat cantik dekat sini. 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Cantik sangat dekat sini. So kita nak go deep explore town Dubrovnik. Jom bersama saya kita explore di sana. Okay, dah susah payah cari parking tadi. So kita dekat nak masuk Dubrovnik punya old town ni. So belakang kita nampak tak ada kota cantik ni. So part of bandar baru biasa sangat. Jom kita tengok yang dalam, yang lama. So ini gate utama dia. Dia panggil Pile. Kita nak masuk dalam. Kita kena cross dia dulu. Dia orang yang gila main Game of Thrones ni mesti best kalau pergi sini ni. Jom kita tengok. Dia cakap memang penggambaran Game of Thrones ni berlaku dekat Dubrovnik kan. So yang tengok movie, yang tengok dramanya, yang main game dia memang sukalah kot pergi sini. Okay, kita sampai dekat Center Court Dubrovnik. Kita tengok ada satu kucing mata air. Masih digunakan tau. Tu orang engineer Itali yang buat tahun kurun 14. Dan jarak takungan air adalah lebih kurang 12 km dari sini. Dan masih digunakan sampai sekarang air ini. Takungannya, salirannya semua masih berfungsi sampai sekarang. Ira mesti pening apa ni Game of Thrones. Tahu lah. Nanti kita tengok. Tengok juga. Tak tengoklah, tengok iklan. Pengaruh Itali memang kuat lah dekat sini. Kita tengok makanan dia, bangunan dia kan. Makanan of course lah, pizza semua memang mendominasi lah menu kat sini. Kedai apa dekat sini? Cafe ada, kedai buku, kedai cenderamata, baju, fridge magnet dan macam-macam lagi. Jalannya agak luas dan saya sebut tadi binaan-binaan more look like French. Sebab Dubrovnik pernah dijajah oleh Napoleon Bonaparte. Okay, ni ada satu tiang dari kurun ke-15 dia beritahu antara tiang yang survive gempa bumi yang besar tu. Dan dia ada satu macam measurement tau. Katanya dulu pedagang akan ukur kain dekat depan tu. Kita tahu ukuran yang sebenar. Dan kawasan ni antara satunya selamat masa gempa bumi besar tahun 1616 lebih kurang. Dan juga ketika perang, ini antara yang selamat. Yang lain banyak senang dan dibina semula. Governor masa tahun 15 Masihi yang jaga bandar ni duduk di kawasan ni, maknanya pusat pemerintahan kawasan Hutan Dubrovnik ni. Dan kalau kita perhati ada satu bar-bar besi. Saya ingat apa pasal macam tak siap bangunan ni, rupanya di tempat ni tau, tempat penahan struktur tu ketika gempa bumi. Okey, untuk penggemar Game of Thrones boleh check out dia punya merchandise kat sini. Kat sini apa yang menarik adalah dia punya seni bina bangunan yang lama tapi masih utuh lagi sampai sekarang. Memang unik sangatlah dengan dia punya suasana kat sini. Pemandangannya memang cantik dan memang best lah kalau jalan kat sini. Boleh dapatkan banyak souvenir kat sini, especially tu Game of Thrones tu official license merchandise sold here. Boleh tengok lah kalau siapa yang minat sangat tu boleh beli kat sini. So kemudian ni kita menuju ke tengok Laut Adriatic punya view. Masya Allah, tabarakallah.
Mudira berangan. Berangan lah. Nak buat rumah apa? Rumah percutian ni. Best lah kalau healing kat singgah family, bawa anak-anak, memang Okay. santai lah. Macam nak reward anak ke kan? Nak reward diri sendiri, sambut anniversary, honeymoon, kali kedua, ketiga. Memang best lah. Kalau nak naik boat ke sini, nak lalu sana tu kan ada charge lebih kurang dalam 20 euro. Oh, tapi dah tak larat dah celah ni. Banyak jauh je. Jalan yang biasa je lah. Awak tengah down ke tu? Tak awak lah, down lah awak seorang-seorang. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. So, bam-bam. Wait a minute. Who are you? Okay, Mudira dah habis tu dekat 20 minit kan? So nak balik kat kita. Nak balik kat kereta kena laju sebab dah nak hujan balik. Ada juga yang lencur juga.